Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Aku dapat barang. Ada orang hantar dekat aku, suruh aku buat review. So, jom kita unboxing dia sama-sama. Lepas tu kita tengoklah dia punya kualiti apa semualah macam mana. Ush. Apa ni? Wow. Smart glasses. Smart glass ni dia tulis kat sini ada function untuk translate. Kalau kau pergi Jepun ke apa ke, bila orang tu cakap, kau boleh translate terus kepada bahasa Inggeris. Dia boleh tangkap gambar, dia boleh rekod video, dia boleh rekod audio. Jawab telefon pun boleh, dengar muzik pun boleh. Dia ada juga touch control dengan AI voice assistant. Alah, inilah yang viral-viral sekarang ni, yang pakai spek apa benda tu boleh rekod video tengah bersukan, bersenam semua tu kan. So yang ni versi yang besar bajet sikit lah. Tu dia. So ni spek dia. Dia bagi juga lens spare dekat sini. Kabel charging dia pakai yang magnetic macam ni. Kau dapat kain untuk ngelap-ngelap dia punya cermin. Ada dapat buku manual. Lepas tu ada dapat dia punya sarung. Wow. Tengok sikit kalau aku pakai macam ni. Macam Clark Kent. Untuk model yang ni, dia ada juga function fotokromik. Maknanya kalau dekat tengah panas, nanti dia punya lens ni lama-lama dia jadi gelap. Dia ada bunyi. Aku baru je on tadi. Maknanya ada bateri lagi lah. Ni kalau aku ambil gambar, kita try Kita tekan sekali je. Dia ambil gambar kat situ. Okay, sekarang ni dia tengah rekod. Okay, aku rasa audio pun dia ambil daripada mic dekat spek ni juga. So, inilah dia. Okey, korang nilaikan sendirilah. Dia punya kualiti dia macam mana kan. Tengok macam mana. Kau tengok atas, bahagian terang, bahagian gelap macam mana. Okey ke tak okey. Alright, okey ke tak okey. Aku pun tak tahu ni. Aku main belasah je ni. Kita stop. And then dekat sini juga engkau boleh pairing dengan dia punya apps dekat sini. Untuk dia punya setting, nak ambil dia punya file-file apa semualah. Kita try pula dengan dia punya music macam mana. Dengar tak? Kau boleh adjust dia punya volume. Macam tu je. Okay, ni makin slow. And then makin Okay, lepas tu kan, kalau kau nak next kan, kau tekan dia punya ni lama-lama Nanti kau tengok dia akan pergi next. Nampak dia dah pergi next. Gitu-gitu je, touch. So ini hasil dia. Ada beberapa gambar tadi aku ambil dengan pakai spek ni. And then ini video. Apa hasil dia lah. Korang tengok sendiri. Kualiti audio visual dia lah.
So itu je. Dia ada IP rating juga. Maknanya kalau peluh ke, sikit-sikit air ke, habuk ke, memang tak ada masalah. Sesuai lah dengan aktiviti lasak. Jadi kau pergilah tekan dekat beg kuning yang aku sediakan tu. Kalau nak beli, ini version lagi murah. Tak sampai beribu-ribu pun harga dia. Lagi berbaloi daripada yang mahal tu lah. So jangan lupa follow aku punya akaun TikTok. Jangan lupa subscribe juga. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Lagi murah. Best. Mahal lah. Rugi duit.